Tentulah pasalnya yang kita punya kahwin punya bunga beli dengan dia lah. Besar gila kepala. Oh, itulah aku cakap tadi, sesak-sesak. Bila sesak boleh lah patah sikit ni tangan. Beli bunga apa ni? Bunga bagi awet Mika. Aku ada awet Aduh, Mak Uyi macam-macam bukan-bukan. Ui, lawa kedai dia. Hello. Wow. Cantik, menarik, tertarik. Kau memang gebuk. Oh, owner pun cantik. Sini dia ada macam, ada satu bau yang orang kata macam floral punya bau. Masuk dalam forest Dulu kita kahwin, masa kita kahwin, kita beli bunga kan, bunga kahwin kan. Dia dengan dia lah. Oh, ni bukan sebelum dekat Canning Garden tu? Dia lah, tapi berapa kali pindah. Oh, dah belah-belah tahun dah ada ni. Dia beli bunga ni, bunga sabun ni. Tapi ni untuk bagi orang mana sesuai ni. Ni okey ni. Ni, tapi ni tak ada bau lah ni. Tak ada, nak cari yang boleh yang buka open ni. Ya, open ni. Tanyalah dia. Nanti kita tanya dia. Oh, sini ada buat apa lagi? Ada Pak, bunga pitung punya bouquet, ada soap flower bouquet, lagi ada custom. Last ni adalah preserve flower. Oh, kalau I nak buat bunga sabun yang bau wangi punya, letak rumah ada? Ada. Ada juga Macam ni. Ya, ni tadi tengok ni. Tapi ni je pun kalau nak buat lain boleh? Boleh tukar warna, boleh custom made lah. Okey, boleh custom lah. Saya suka macam mana boleh buat lah, tak ada masalah lah. You pun dah lama lah buat kedai bunga ni kan? Berapa tahun dah? 13 tahun. Oh, 13 tahun dah? Pindah 2 kali. Tentulah pasalnya yang kita punya kahwin punya bunga beli dengan dia lah. Thank you. Jadi kita nak macam nak saya nak custom macam ni. Saya mana nak tengok katalog ada? Tak ada katalog sebab jadi? Kita semua nak tukar trend. Oh, kira saya nak macam mana pun saya cari sendiri, betul hantar sini gambar. You orang boleh buat lah. Fresh flower also can. Ya, bunga segar pun boleh, bunga sabun pun boleh. Bunga segar semua import punya. Dia ada ini roses, side flower. Oh, macam-macam bunga segar dekat sini. Semua import setiap minggu order punya. Oh, okey. Tapi saya nak bunga sabun dia wangi. Itu boleh tahan lama. Lagi pun sesak-sesak boleh cuci tangan. Sekarang ni kalau saya nak buat ni, kita balik dulu lah. Saya pilih gambar-gambar dulu, nanti saya send lah. Saya send nanti custom buat, baru kita datang ambil. Macam tu kan. Biasa ambil berapa lama masa tu? Tengok berapa besar lah. Oh, tengok berapa besar lah. Semua deal, nanti deal tu lah. Nanti kita deal lah. Delivery kita 138 ke atas, kita ada free delivery dekat depot area. Oh, okey. Hantar rumah tu kan. Hantar rumah tu kan. Boleh. Dari sini waktu operasi dia macam mana? 9:30 sampai pukul 6 setiap hari. Tak ada cuti setiap hari? Public holiday adalah Sabtu Ahad semua tak cuti ya? Tak. Oh, dia ni tapak dekat mana? Pusat perdagangan Canning Tree, betul-betul sebelah Petronas Canning Garden, depan Legacy Hotel. Canning Garden. Kamu datang sini. Ni profesional ni, belah-belah tahun ni. Memang dahsyat. Lagi satu yang paling special kamu datang sini, kalau kamu datang tak beli apa-apa pun, kamu nak datang main kucing dia pun syok. Kucing gemuk-gemuk kucing dia. Oi, kita balik cari gambar apa semua dulu. Lagi satu. Apa dia? Kita ada itu hobby class. Macam mana tu? Kira orang datang nak belajar boleh lah? Ya, boleh. Belajar kat sini lah? Dekat sini. Oh, one to one. Siapa yang minat bunga boleh datang ke? Buat bunga, bouquet ataupun basket pun ada. Oh, semua ada ajar juga. Untuk bayaran apa semua saya tanya sendiri. Tak nak cakap sini. Oh, sini dia banyak macam-macam lah. Bunga kahwin, bunga event, bunga segala event-event yang bunga besar ke kecil ke apa semua pun ada kat sini. Lepas tu event graduate pun ada. Bunga graduate buka kedai ke apa semua pun dia ada buat kat sini. Lagi satu tadi bertanya ni, start harga dia RM28. Start daripada RM28 ke atas. Satu custom lah apa kamu nak. Jom. Balik kita pilih design, kita hantar dia, selesai kita beli bunga. Jom.